Ya, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk share dengan sahabat-sahabat, mohon maaf lambat sikit pada hari ini, lewat dalam 3-4 minit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini tuan-puan sekalian, kita berada di dalam siri yang ke-42. Jadi selamat datang tuan-puan yang dirahmati Allah ke live Facebook Pusat Pakar Al-Quran Malaysia. Dan misi kita akan khatam 30 juzuk dalam masa setahun 8 bulan. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, pada hari ini tuan-puan sekalian, tema kita pada hari ini adalah tema yang kedua. Tema yang kedua. Tema yang kedua berkaitan dengan nun mati atau tanwin. Nun mati. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar satu hukum di bawah bab nun mati atau tanwin, iaitu izhar mutlak. Izhar mutlak. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum tu kita dah belajar dah tentang apa? Iqlab. Huruf apa? Huruf iqlab nun mati atau tanwin bertemu dengan lampu jalan raya, iaitu huruf ba. Yang pertama. Yang kedua tuan-puan sekalian, kita belajar dah tentang izhar halqi. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, iaitu nam. Awhin kha'ahu, awhin kha'ahu. Baik. Yang ketiga kita belajar ada hukum idgham ma'al gunnah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah. Huruf idgham ma'al gunnah ada 4, iaitu minu, minu. Baik. Yang keempat kita dah belajar ada tentang idgham bila gunnah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lari. Lamra, lari, 2 huruf. Baik, kemudian tuan-puan sekalian, kita dah belajar dah tentang ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, nun mati atau tanwin bertemu dengan selain daripada yang kita sebut tadi. Baik, semua huruf hijaiyah semuanya ada 28. Semua huruf hijaiyah ada 28, tuan-puan sekalian. Baik, kita tolak dengan huruf izhar, kita tolak dengan huruf idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan sebagainya, maka bakilah 15 huruf. 15 huruf itu adalah huruf izhar, huruf idgham, huruf ikhfa apa? Ikhfa haqiqi. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dah selesai dah 28 huruf tuan-puan sekalian. Sekarang ni kita nak belajar tentang hukum izhar mutlak. Hukum izhar mutlak. Tak maaf dah tuan-puan sekalian. Dia kacau mak dah. Tak maaf dah, hari ni kami lupa nak buat tripod. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini nak belajar tentang hukum izhar mutlak. Izhar mutlak. Baik tuan-puan sekalian, izhar mutlak ni ada berapa? Ada berapa perkataan? Ada berapa perkataan? Ada 4 perkataan sahaja. Ada 4 perkataan sahaja. Baik tuan-puan sekalian, mari saya tulis. Yang pertama sekali sinwan, yang kedua qinwan, yang ketiga dunyan, yang keempat bunyan. Tuan-puan sekalian, baik, mari saya tulis. Yang pertama sinwan. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sinwan. Sinwan. Baik. Yang kedua tuan-puan sekalian, yang kedua qinwan. Ini yang pertama. Yang kedua qinwan. Baik tuan-puan sekalian, qinwan. Yang ketiga tuan-puan sekalian, dunya.
Dun. Dunia. Baik tuan-tuan sekalian, yang keempat dia dunia, bunyan, bunyan, bun, ya, bun, bun, ya, bun. Baik tuan-tuan sekalian, ada empat. 1, 2, 3, 4. Macam tu tuan-tuan sekalian. Baik, 4 perkataan ini dikecualikan tuan-tuan sekalian. 4 perkataan ini dikecualikan. Dikecualikan idgham macam ni tuan-tuan sekalian. Nun mati bertemu dengan huruf waw. Apa hukum dia? Hukum dia adalah idgham ma'al gunnah minu. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau ikutnya kita kena baca siwan, siwan. Dikecualikan idgham, jangan idgham. Mesti kita kena baca dengan izhar mutlak, iaitu sinwan, sinwan. Macam tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, kalau ikutnya yang kedua, siwan. Sebab apa? Sebab apa idgham ma'al gunnah? Nun mati bertemu dengan huruf waw. Nun mati bertemu dengan huruf waw, idgham ma'al gunnah. Kalau ikutnya qiwan, qiwan. Tapi tuan-puan sekalian, disebabkan dikecualikan. Dikecualikan baca macam mana? Qinwan, qinwan. Jangan baca qiwan. Okey, baik tuan-puan sekalian. Yang ketiga pula, nun mati bertemu dengan huruf ya. Kalau ikutnya idgham ma'al gunnah juga. Kalau ikutnya duya, duya. Tapi tuan-puan sekalian, dia dikecualikan idgham, sebab itu dinamakan izhar mutlak. Dunya, dunya. Macam tu tuan-puan sekalian. Baik, yang keempat pula. Yang keempat, bunyanun, bunyan. Kalau ikutnya tuan-puan sekalian, nun mati bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah bunyan, idgham ma'al gunnah. Tapi dikecualikan. Dikecualikan tuan-puan sekalian, dikecualikan idgham. Jadi baca lagu mana? Bunyan, izhar. Jangan idgham. Baca dengan izhar. Izhar mutlak. Apa maksud mutlak? Mutlak ni maksudnya tidak ada kaitan dengan izhar halqi. Tuan-puan sekalian, dia adalah izhar semata-mata, izhar mutlak. Dikecualikan 4 huruf ini saja, 4 kalimah ini saja tuan-puan sekalian, dia terdiri daripada 1 kalimah. 4 kalimah ni ya, dalam Quran tuan-puan sekalian, 4 kalimah ini sahaja. Kalau ikutnya idgham ma'al gunnah, tapi dikecualikan daripada idgham ma'al gunnah, dia kena baca dengan izhar mutlak. Tuan-puan sekalian, sinwan. Kalau ikutnya sinwan, tak boleh. Sinwan dikecualikan. Yang kedua tuan-puan sekalian, qiwan. Tak boleh baca idgham ma'al gunnah, kena baca dengan qinwan. Dunya, tak boleh, kena baca dengan izhar dunya. Yang keempat tuan-puan sekalian, bunyan. Tak boleh, dia kena baca dengan bunyan, izhar mutlak. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dong? Boleh salin 4-4 ni tuan-puan sekalian. Ini adalah izhar mutlak. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, mari kita baca. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan buka muka surat 42. 42 suratul Baqarah. Baik, minggu depan untuk sema yang kedua, kita akan belajar apa? Kita ulang balik. Kita ulang balik secara keseluruhan. Tuan-puan sekalian, belajar pelan-pelan tak apa. Janji faham. Daripada kita tak faham apa tak mau. Tuan-puan sekalian, kita belajar pelan-pelan, lambat-lambat, insya-Allah kita faham. Tuan-puan sekalian, insya-Allah. Baik. Baik, kita baca Fatihah tuan-puan sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, silap.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, baik tuan-puan sekalian, muka surat 43. Tuan-puan tulis di ruangan muka surat 43 Suratul Baqarah juzuk 3 ayat 257. Okay, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah jangan baca Allah, bukan Allah Allah. Ha, lagu tu no tuan-puan sekalian. Allahu waliyyul ladzi lidah mesti kena keluar ladzina mak badal tuan-puan sekalian amanu yukhrijuhum minadh-dhul lidah mesti kena keluar dhulumati ilan nur. Baik tuan-puan sekalian, nur. Sebab apa mesti kena tebal ra tersebut? Disebabkan ada huruf waw mat. Ada huruf waw mat, maka kita kena tebal bacaan kita nur. Macam tu no tuan-puan sekalian. Sekali lagi 1 2 mula. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ra itu ra tebal dan hukum dia adalah mat arid li sukun. Okey, baik tuan-puan sekalian, terus lagi. Walladzi la bukan la. Walladzina kafaru bukannya au, tak dibaca au. Baik tuan-puan sekalian, waw itu adalah lin, sifat dia adalah lin. Waw tu tuan-puan sekalian. Awliya'uhum tuan-puan sekalian, jangan baca taghut. Baik tuan-puan sekalian, taghut. Macam tu no. Wut. Apa hukum dia? Hukum dia adalah ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun tuan-puan sekalian. Ta adalah huruf isti'la. No, jangan baca ta. Kalau baca ta itu adalah huruf ta. Taghut. Baik tuan-puan sekalian, huruf ghain makhraj dia kat mana tuan-puan sekalian? Tempat parking dia kat mana? Dia ni. Bawah, atas, bawah, tengah, atas, duk atas. Duk atas sekali. Tuan-puan sekalian, adik-beradik dengan huruf kha. Kha, adik-beradik. No tuan-puan sekalian, sekali lagi. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Macam tu no. Kemudiannya bukan yukhriju tu mak apa tu? Mak asli atau mak tabi'i tuan-puan sekalian. Nama dia sama aja, asli pun boleh kata, tabi'i pun boleh juga kita kata no. Ri itu adalah ra tarqiq, ra nipih. Yukhrijunahum minan nur
ri ila huruf dha lidah mesti kena keluar zulumat. Baik tuan-puan sekalian, az-zulumat, alif lam pada az-zulumat, apa hukum dia tuan-puan sekalian? Alif lam syamsiyah. Sebab apa? Lepas lam ada tanda syaddah. Tuan-puan sekalian, itu tanda dia. Kalau alif lam qamariyah, alif lam atas lam tu ada tanda sukun. Tuan-puan sekalian, mari kita nak tunjuk contoh tuan-puan sekalian. Baik no. Tuan-puan sekalian, kalau alif lam ni ada dua aja. Dia tak ada tiga, tak ada empat. Alif lam atas dia ada tanda sukun. Ini orang panggil alif lam qamari. Tuan-puan sekalian, qamari. Baik tuan-puan sekalian, boleh faham no? Baik. Yang kedua, ni alif lam. Selepas lam ada tanda syaddah. Selepas lam ada tanda syaddah. Hak ini atas lam. Selepas lam, atas lam tak ada apa-apa. Selepas lam ada tanda syaddah. Hak yang ni tuan-puan sekalian, alif lam syamsiyah. Ni tuan-puan sekalian, syamsi ataupun orang panggil syamsi. Alif lam syamsi. Hak ini qamari, hak ini syamsi. Macam tu no, tuan-puan yang dirahmati Allah. Okey, baik, jom kita mengaji. Ila dhulumat. Sekali lagi tuan-puan sekalian, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Ulaika tu dalam satu rumah huruf mat pun ada juga, hamzah pun ada juga, dinamakan mat wajib muttasil. Panjang 4 pun boleh, 5 pun boleh juga. Nah, ulaika huruf ha kena bunyi habun bukan na. Baik tuan-puan sekalian, na. Baik, na dulu. Lepas tu ru bila nak kata ru satgi ya, jak lu. Ra tebal ke ra nipis? Ra tebal. Sebab apa? Sebelum dia ada alif mat. Tuan-puan sekalian, itu jawapannya. Ra tebal sebelum dia ada alif mat. No. Okey, sekali lagi. Ulaika ashabun nar. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Hum. Jangan baca hum. Hum. Hum fiha kha. Bukannya kha, bukan kha tuan-puan sekalian. Kha pun dah tebal dah. Macam ni pun dah tebal dah. Khalidun. Senyum balik sebab apa? Na di belakang. Khalidun. Ya, baik tuan-puan sekalian, sekali lagi hum fiha khalidun. Baik tuan-puan sekalian, ayat ke apa dah? Ayat 258 pula. Tuan-puan share dengan sahabat-sahabat kita no. Insya-Allah. Alam bukannya alam, alam. Alam tara ilal ladzi lidah mesti kena keluar. Ladzi hajaiba. Baik tuan-puan sekalian, ha tu mak apa tu? Haja. Biasanya tuan-puan sekalian, huruf mat dia akan bertemu dengan hamzah. Biasanya huruf mat dia akan bertemu dengan hamzah. Tuan-puan sekalian, biasanya huruf mat dia akan bertemu dengan hamzah. Tapi hak yang ni tuan-puan sekalian, huruf mat dia bertemu dengan huruf selain daripada hamzah. Macam tu no, tuan-puan sekalian. Baik, mari kita tunjuk no, tuan-puan sekalian, mari kita tunjuk. Baik, huruf mat ada berapa? Ada 3, alif, waw, ya. Baik, kadang-kadang dia main dengan alif sahaja, waw sahaja, ya. Tak ada benda ni, tak ada pisah. Tuan-puan sekalian.
Hak yang ni kata mak asli, kadang-kadang jadi lain. No? Kalau dia main dengan alif, waw, ya, dia ada tanda macam ni. Tanda macam ni, tuan-puan sekalian. Bila ada tanda lagu ni, pasti di belakang dia biasanya kita akan jumpa hamzah. Kalau alif bertemu dengan hamzah, kalau waw bertemu dengan hamzah, ya bertemu dengan hamzah. Biasanya kalau saya bertemu dengan hamzah ni tuan-puan sekalian, ada misai ada hamzah, ada misai ada hamzah, ini orang kata mak wajib atau mak jaiz. Tapi hak yang ni pula tuan-puan sekalian, alif mak ataupun waw mak ataupun ya mak, dia ada misai sekali, dia bertemu selain daripada hamzah. Dia bertemu selain daripada hamzah. Hak yang ni dia bertemu dengan jim. No, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang dia bertemu dengan huruf dia bertemu huruf ba, kadang-kadang dia bertemu huruf jim, huruf ha dan sebagainya. Okay, baik tuan-puan sekalian. Kalau sekalian bertemu selain daripada hamzah, maka dinamakan mak lazim. Tuan-puan kata terus mak lazim. Bukannya mak wajib nah, ataupun bukannya mak jaiz, mak lazim. Lepas tu tuan-puan sekalian, kita nak tahu pula mak lazim tu tuan-puan sekalian, mak lazim kalimi ke harfi? Mak lazim kalimi. Sebab apa? Dia duduk di dalam kalimah. Macam tu tuan-puan sekalian. Dia duduk di dalam kalimah. Baik, kalau saya mak lazim harfi, dia duduk di dalam huruf. Macam tu. Baik. Ada syaddah. Bila ada syaddah, muthaqqal. Mak lazim kalimi muthaqqal. Tak ada syaddah, mukhaffaf. Panjang mubarakat 6 harakat. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Macam tu tuan-puan sekalian. Rabbih. Sekali lagi. Berhenti di situ. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Okay, baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Bukannya an atahu Allahul mulk, bukannya mulk, kaf tak ada. Mulk. Mulk, mul. Senyum balik. Mulk. Sekali lagi tuan-puan sekalian. An atahu Allahul mulk. Macam tu tuan-puan sekalian. Okay, terus lagi. Idqa, tak boleh baca idqa. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي mak apa tu? Mak tamkin. Yuhyi, bukan mak asli, mak tamkin. Yuhyi, mak tamkin. Tuan-puan sekalian, tuan-puan tulis di ruangan mak tamkin, ya, berbaris bertemu dengan huruf ya. Baik, hak yang tu apa dia tuan-puan sekalian? Hak yang tu kepala huruf ya. Kepala huruf ya. Mari kita tulis tuan-puan sekalian. Yuhyi. Kepala huruf ya. Yuhyi. Yuhyi. Hak yang ni main mana ni? Hak yang ni huruf ya juga. Ya mat. Bentuk dia tak macam ya pun. Hak yang ni sama dengan hak yang ni. Hak yang ni main mana? Hak yang ni main daripada sini tuan-tuan sekalian. Main daripada kepala huruf ya, boykot. Dia di kepala dia. Letak sini. Yuhyi. Sama dah. Sama hak yang ni dengan ini sama ya tuan-tuan sekalian. Panjang berapa harakat? 2 harakat. Mak apa? Tamkin. Mak tamkin. Tuan-tuan sekalian, mak tamkin. Baik. Yuhyi wa yumit. Sekali lagi nak. Wa yumit. Mak apa tu? Ma'arif disukun. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يميت.
Baik, terus lagi tuan-tuan sekalian. Qala ana, kalau kita berhenti qala ana. Kalau kita berhentilah. Kalau sekiranya kita sambung qala ana qala ana qala ana uhyi. Kalau kita sambung ana tu tuan-tuan sekalian, alif mat tu tak ada dalam bacaan tapi ada dalam penulisan. Kalau kita sambung tak panjang, kalau kita berhenti ya panjang. Qala ana uhyi wa umit. Uhyi panjang dua harakat, mat asli, bukan mat tamkin. Umit. Qala ana uhyi wa umit. Okay, terus lagi tuan-tuan sekalian. Qala Ibrahim. Nampak tu, Ibrahim pun sama juga. Dia tak umai huruf ya, dia umai kepala huruf ya, sama aja, mat asli hukum dia. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal mashriqi fa'ti biha minal maghrib. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal mashriqi fa'ti biha minal maghrib. Lagu tu. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, kita terus lagi. Fa'ti biha, ulang balik. Fa'ti biha minal maghribi bukannya maghribi fabuhita alladhi lidah mesti kena keluar ladhi kafaru. Lagu tu tuan-tuan sekalian. Sekali lagi nah. Fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafaru ratbai. Kemudian wallahu la yahdil qaumadh lidah mesti kena keluar zalimin. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Baik, terus lagi. Ayat 259. Bukannya au kalladhi marra ala qar. Baik, ra itu ra tebal sebab apa? Sebabnya qaf itu berbaris fathah. Kita tuan-tuan sekalian, qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Bukan shiha. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها bukan shiha. Macam tu no? Baik. Sekejap kita dirisat lah. Kemudian qala anna nun syaddah wajibal gunnah. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Qala anna yuhyiha mak apa? Mak tamkin. Yuhyiha bihillahu ba'da mautiha bukannya mautiha. Baik, mautiha tuan-tuan sekalian. Waw tu waw apa tu? Kalau di sifat dia lin. Mautiha ma asli. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Terus lagi. Fa'ama bukan fa'ama. Fa'amatahu Allahu mi'ata. Jangan baca mi'ata. Tuan-tuan sekalian, selepas mim tu alif tu adalah alif hazaf. Selepas mim kasrah, alif itu adalah alif hazaf. Jadi mi'ata amin thumma lidah keluar. Thumma ba'athah lidah mesti kena keluar. Sekali lagi nah. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah bukannya sah. Qala kam labith bis bukannya bis. Kalau baca bis, huruf sa sahaja yang ada, ta tak ada. Bis macam tu, huruf ta di belakang.
Biasanya kita akan baca labith. Huruf ta tak ada pun bis di belakang tu tanpa sediana. Sekali lagi qala kam bukannya kam, qala kam labith. Macam tu no. Lain ke ya? Qala labith tu yau bukannya yau bukan. Yauman man bukannya man au bukannya au ba'da yaum. Okay, baik tuan-puan sekalian, mak apa tu? Yaum tu mak apa? Mak lim. Panjang mubalaghah 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 harakat pun boleh juga. Nah, tuan-puan sekalian, kalau 2 semua 2 belakang, kalau 4 semua 4, kalau 6 semua 6. Baik, waw itu sifat dia apa dia? Waw itu sifat dia lim. Baik, mim itu sifat dia apa dia? Gunnah. Tuan-puan sekalian, yaum. Macam tu tuan-puan sekalian, itu sifat dia. Sekali lagi. Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Baik, terus lagi. Qala bal labith. Baik tuan-puan sekalian. Qala bal labith. Baik, idgham apa tu? Idgham mutamathilain, lam mati bertemu dengan huruf lam. Idgham mutamathil, nanti kita akan belajar idgham mutaqaribain, mutajanisain, mutamathilain, nanti kita akan belajar. Qala bal labithta mi'ata 'amin baik, tanwin bertemu dengan huruf fa, amin fanzur. Tanwin bertemu dengan huruf fa, ikhfa haqiqi. Amin fanzur. Baik tuan-puan sekalian, nun mati bertemu huruf dha, hukumnya adalah ikhfa haqiqi juga. Huruf ikhfa haqiqi ada berapa? Ada 15. Dalam 15 huruf itu ada 5 huruf isti'la. Baik, antaranya huruf dha. Dha adalah huruf isti'la, maka dengung pun kena tebal ataupun dengung kena isti'la. Bukannya fanzur. Dha lidah mesti kena kelak. Dha lidah mesti kena kelak. Dan ra itu ra tebal. Fanzur ila ta'amik. Mik bukannya mik. Tuan-puan sekalian, sekali lagi Qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amik. Macam tu no. Terus lagi tuan-puan sekalian, ulang balik. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Sekali lagi. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Wanzur ila himarik. Baik, berhenti di situ. Wanzur ila himarik. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Walinaj'alaka ayatan linnas. Baik tuan-puan sekalian, nun syaddah apa hukum dia? Wajibal gunnah. Nas ma'ri li sukun. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Walinaj'alaka ayatan linnas. Tu mak apa tu? Mak badal. Kemudian nun mati bertemu huruf dha, ikhfa haqiqi. Dha adalah huruf isti'la. Syarat isti'la tu tuan-tuan sekalian berbaris dhammah atau fathah sahaja. Kalau kasrah tak payah dengung tebal. Contoh huruf dha tu berbaris kasrah, dengung nipis sudah. Yang kata-kata tebal ni huruf isti'la itu berbaris dhammah atau fathah sahaja. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tulis di ruangan. Yang kena tebal tu huruf isti'la dia tu berbaris dhammah atau fathah sahaja. Kasrah tak payah nipis je. وانظر إلى العظام كي bukannya كيف ننشي زها ثم نكسوها لحما. Ma tu mak apa? Mak aiwa. Berhenti mak tu mai. Tak berhenti mak tu tak ada. Benar tuan-puan sekalian. Sekali lagi wanzur ila hima. Wanzur
ilal aidha, lidah mesti kena keluar tuan-puan sekalian. 0.5 cm sahaja. Wanzur ilal aidhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Terus lagi. Falamma tabayyana lahu, tekan jangan macam tabayyana lahu, tabayyana lahu. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, ra itu ra nipis. Nah, sebab apa? Sebelum dia ada huruf ya mat. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay, baik kita ulang balik lah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hari ini kita nak bagi pada orang yang sibuk ataupun orang yang nak ikut sat je tuan-puan sekalian 5 minit. Tak ada hujah mengatakan tak reti nak baca Quran dah lepas ni. No tuan-puan sekalian. Maknanya kita ada tolong dah tuan-puan sekalian insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita belajar tema yang ke Sadaqallahul Azim. Tema yang ke berapa? Tema yang kedua tuan-puan sekalian, mencerita tentang apa? Izhar mutlak. Ada 4 sahaja. Kalau ikutnya idgham ma'al gunnah. Kalau ikutnya kena idgham, tapi tak boleh idgham. Mesti kena izhar. Betul tak izhar? Izhar mutlak tuan-puan sekalian. Baik, huruf yang pertama apa dia? Qinwan, bunyan, sinwan, bunyanun, dunya. Ada 4 kalimah sahaja. Tuan-puan sekalian, kalau ikutnya kena idgham, tapi tak boleh idgham, mesti kena izhar mutlak. Tak payah baca dunyan,
Baik tuan-puan sekalian, sebab apa? Sebab apa para ulama? Sebab apa tak boleh baca dengan idgham tuan-puan sekalian? Sebabnya takut lari makna. Kalau ikutnya dunya, takut lari makna. Sebab itulah dia kekalkan, tak payah idgham, baca dunya sahaja. Nah tuan-puan sekalian. Okay, baik, insya-Allah nanti kita akan jumpa lagi tuan-puan sekalian. Saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Tuan-puan sekalian, sebab kami ada kat luar, ada tempat pengajian, lupa nak bawa tripod, isteri saya sedang rakam, buat rakaman, sedang rakam. Jadi tuan-puan sekalian, anak ni dia merap sikit. Doa lah anak saya. Nah tuan-puan sekalian, insya-Allah anak kami moga ikut jejak inilah kita yang duk ngaji Quran ni tuan-puan sekalian, insya-Allah sama-sama insya-Allah. Okey, jom kita baca doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah dengan asbab Al-Quran, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah, jadikanlah cucu kami cucu yang soleh dan solehah ya Allah, jadikanlah kami suami yang soleh, jadikanlah isteri kami isteri yang solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Ya Allah, beri kesehatan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan sekalian, esok kita jumpa lagi. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, alimna ta'win. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.